untuk Astes. Gerakan menarik berhadapan pemain sayap kiri ini berkaki kidal, hantaran ke bahagian Chen Sai yang menarik ke sayap kanan. Ada peluang, adakah rembatan terus, jaringan di minit yang kedua. Gerakan yang menarik, bertukar-tukar hantaran dari kiri ke kanan dan sebaliknya, dan penyudah yang menarik. Pastinya tempo permainan akan berubah dengan gol awal ini. Akan ada penambahan jaringan mungkinkah? Sayang, Chen Sai dari kiri ke kanan membuka permainan dari seberang sana. Cuba lepasi kawalan ke tengah, masuk, rembatan ke kiri. Untuk mengejar, untuk mengawal sebelum melakukan sesuatu. Tetapi dapat lagi peluang untuk Astes ketika ini. Rembatan ke kiri, baru jadi selamat. Yang terakhir di separuh masa yang pertama. Peluang untuk Astes menambah jaringan di bahagian seberang sana. Ke tengah, jaringan yang kedua dari jersey nombor 87. Mudah menyudahkan peluang pemain sayap yang menarik 2-3 pemain pertahanan. Menanti sahaja whistle penaman. Dan itu dia, kedua-duanya terpaksa